Saya ambil daripada inisiatif daripada negara luar lah. So saya nampak benda ni boleh buat ni. Kalau dalam dunia macam dunia bengkel hari ni kan, apa yang Tuan Fahmi boleh memberi satu definisi kepada bengkel moden? Apa pendapat Tuan Fahmi tentang bengkel moden? Pada pandangan saya nampak Tuan Fahmi ni boleh dikategorikan sebagai bengkel moden lah. Dia sebenarnya apa yang saya faham dengan bengkel moden ni, selalunya bengkel kereta lah apa yang saya nampak. Bengkel kereta ni dia sebenarnya ikut trend lah. Kadang ada trend macam ni. Contoh macam sebelum ni trend orang wrap kereta kan, the whole body, the whole body. So bila sekarang ni masa awal-awal masa lepas PKP tak silap saya lah, benda tu memang viral gila. Memang ramai orang nak buat wrap daripada kita buat repaint body kan, kita cat body. So sekarang ni benda tu dah slow, tak macam dululah. Bagi saya bengkel moden ni kita kena sentiasa catch up dengan benda-benda baru. Kalau kita nak compare dengan negara-negara luar, dia mesti ada satu inisiatif inovatif, benda yang baru-baru dia akan keluarkan. Macam saya buat wrap caliper tu pun saya ambil daripada inisiatif daripada negara luar lah. So saya nampak benda ni boleh buat ni. Boleh menjana lah. Boleh menjana. Satu peluang kan. Satu peluang. So saya ambil peluang tu, saya adapt dalam bengkel saya. So alhamdulillah dapat sambutan juga.